Hello, what's up guys? Hari ni saya nak review sebuah 6-seater MPV. Let's go tengok kereta. Alright, dalaman dia semua elok, bersih. Okay, mileage 51,000. Ada reverse camera 360. So yang ni belakang dia 6-seater. Alright, belakang ada dua, tengah dua, aircon ada, siap ada sunroof. Let's go, kita try pergi ke third row belakang sekali macam mana. Kita boleh lalu tengah terus pergi belakang. So dia punya legroom masih okey lagi. Alright, so belakang dia semua ada aircon blower. Lepas tu ada airbag. Alright. Dan juga kita ada USB port dekat belakang, kiri, kanan. Dekat tengah pula. Okay, sini boleh control aircon, ada USB port. Alright, belakang dia ada power boot. Kita boleh tekan dalam. Dekat remote boleh. Sini tekan saja. Ini Proton X90 flagship, paling tinggi punya spek, tahun 2023. Masih under warranty lagi. Alright, so yang ni Proton X90 MPV 6-seater tahun 2023. Okay, deposit 5,000, bulanan 1,100 sahaja. So, tuan-tuan dan puan-puan yang tengah mencari kereta MPV, boleh roger saya, nombor ada dekat sini ya. Terima kasih. Ciao.